Ini Abang mau bagi tahu awal sikit je. Sayangku, kau memang nombor satu, tapi hati abang ni macam roti canai dua. Abang termenung sambil minum teh tarik, tiba-tiba terfikir kalau ada dua best juga. Abang nak tambah satu lagi. Bukan nak curang, cuma nak cuba resipi. Dua pinggan, dua gaya, dua senyuman. Tapi tolong jaga balik senduk depan jiran. Kau masak kari, dia masak tom yum. Pergi dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kamal. Kejap lagi saksikan dua jejaka handsome, Kamal Effendi Hashim dan Kamal Effendi Hashim bersama. Siapa handsome lagi? You kata dua? Ya, dua. Saya dua. Bukan kita berdua. Saya cakap dua jejaka handsome itu saya. Okey, ada satu orang yang ada dua orang yang handsome juga. Abang Sado dan Abi Abimbola. Flex for you. Tengok kita orang kejap ya. Korang pergi masuk dalam bernama radio, bernama live. Kita mau buat live sekarang. Lupa nak cakap, ni bukan hantu besya-besya. Ni manusia biasa. Manusia biasa. Dan ini abang yang paling bagus. Paling bagus. Seorang bagus. Korang kita dah masuk sekarang. Masuk di kami. So, how are you? Sihat Masya Allah. You don't look like orang Malaysia. You from where? I'm from Malaysia. Wah, you look like white people. Oh, mix. Masya Allah. Orang mulai. Okay guys, selamat datang ke. Wah, Abang tak tahu lah mana Abang sudah mau pergi. Okay, Abang you masuk. Tak tahu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ke mana? Ke sana, right? Masya Allah, orang bagus. Abang handsome. Wah, saya dah ada. QQ. Cukuruku. Shu, sana, Syuhada. Shu, Hani. Itu nama, right? Nama. Shu. Masya Allah. Masya Allah. Nice to meet you. Shu, Hani. Nice to meet you guys. Itu yang saya tak nak cakap. You cakap Abang. Okay, orang bagus. Korang pergi masuk dalam bernama radio. Bernama, okay. Pasal boleh letak. Okay lah. Okay, sekejap. Korang wait first. Apa sana? Sekejap. Abang boleh tolong bagi saya tak ada stand. Saya mau dalam mimpi awak jugalah. Dalam mimpi awak. Thank you. At least Abang saya boleh buat live juga. Bernama TV. Welcome to Bernama TV. Try to be. Thank you. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Kamal Effendi Hashim. Kejap lagi kita ada tetamu istimewa. Sering dipersalahkan dalam hal-hal di Malaysia. Tak mau cakap siapa lah. Tengok, tunjuk sikit je. Orang bagus. Ini tetamu minggu ni. Kita akan perkenalkan sebentar lagi. Bagi tahu kawan-kawan, kongsi dan terus ikuti kami sebentar lagi dalam POV bersama saya Kamal Effendi Hashim, Shu dan Hani. Okay? Shu dan Hani. I'll show you guys. Itu Shu dan Hani. Okay guys. Bukan Shu lah. Korang mau start jangan start lagi. Bukan Shu. Semua yang dibincangkan dalam POV setiap Selasa 5.15 petang bersama saya Kamal Effendi Hashim hanya di Bernama Radio. Untuk anda POV Perspektif bukan persepsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Kamal Effendi Hashim dan dia. Tak tanya dia siapa dia? Saya Hani Hamil. Tak, dia siapa? Dia Syuhada Armawan. Syuhada Armawan. Ya. Kita bertiga akan menceriakan 45 minit anda ini dalam POV Perspektif bukan persepsi. Macam dalam radio lah punya. Kamal ni memang mendahului cerita sekarang Sekarang dia yang paling pertama. Tak adalah, kita ni kan kalau suruh Hani dia sedih kan. Dia tengah sedih tu dia kita bersama kan dia sedih. Kalau suruh Shu kan Atta berkomen. Jadi lebih baik kita guna bahasa baku tu lah. Baik suruh tetamu kita yang cakap. Tetamu kita lagi susah. Kejap lagi mau cakap kalau korang mau kan. tahu, itu ini tetamu kita minggu ni tak berapa nak sado lah. Dia cakap dia sado tapi tengok alah.
Lebih kurang No. sama je. Dia Tak punya apalah, lengan. yang penting hati kena bersih lah. Kalau hati bersih itu yang penting. Yes. Badan besar, semua ni Allah tak kira lah. Dia cerita abang sado. Aha. Tapi saiz dia dengan saya lebih kurang je. Nampak tak? Abang pernah nampak badan saya tak? You pernah nampak badan saya kan? I sudah nampak lah. You jangan tengok yang ada sekarang. Bayangkan 20 tahun dulu. Oh. Itu kalau berdiri. Ha? Kalau berdiri. Oh, kalau berdiri? Kita berdiri. Okey, kita berdiri. Tengok live Facebook. Abang kenapa you nampak atas? Sana. Ya, okey. Oh, Dia sini. pun nak tegak juga. Dia pun nak sadar. Aduh, dia pun nak juga. Aduh. Okey. Ya, kita bawakan- tapi respect lah. Adalah, Abang sudah respect. tua dan berat cantik macam ni. Saya bukan sudah tua. Ah. Betulkan bahasa Malaysia you. Saya pernah muda. Oh, pernah muda. Pernah muda. Oh. Bukan tua. Pernah muda. Pernah Umur muda. berapa? Umur berapa? Sekarang 33. Astagfirullahaladzim. Okey, saya pun 22 lah. Patutlah. Saya 22. Kalau itu kami dua 11 lah. 11 tahun. Oh, awak 11. Bagusnya. Baik. Okey. Petang ni kita ada tetamu istimewa. Ceria konti kita dengan kehadiran dia. Shu akan perkenalkan siapa sikit tentang tetamu kita petang ni. Tetamu kita pada petang ini yang boleh anda tengok cerita tadi dah dengar suara macam Melayu Ya. Macam Melayu lah. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini di studio secara live. Kita ada Hani, siapa Hani? Kita cakap asalnya dulu. Asal dulu. Berasal dari Nigeria Ya. dan menetap di Malaysia lebih kurang umur kita 12 tahun. Lebih kurang. Serta sudah semestinya berita berbahasa Melayu anda dengar sendiri tadi kan? Ya. Dan beliau bukan sekadar aktif dalam dunia seni sebagai pelakon, malah juga seorang pengarah filem, penyanyi dan juga dikenali dengan gelaran Abang Sado. Abang Sado. Dengan penampilan yang tegak dan penuh keyakinan. Okey, kita bagi ruang ni lah untuk kawan. macam memperkenalkan, silakan. Kira kawan? Nama suara macam tu tadi? Ah. Mula-mula tadi. Kalau saya salah sebut begitu macam nama saya pun dia orang salah sebut. Nama saya Syahruk Angel je KAMAL. Sebutan Ada dia lain. AKA juga. Tak dia KAMAL. Oh, Tapi dia KAMAL. punya bunyi Syahruk. Oh. Jadi macam ni nak cakap Abel kan macam bunyi Kelantan pula. Itu Kelantan. Kelantan, Ramai selalu kata Abe, tapi bukan Abe. Abe. Abi. Habis. Abe. Panjang sikit, panjang Abe. Ya, Okey. macam tu Sebut kena panggil macam ramai-ramai tu. namanya okey. Nama apa radio? Sebut Korang nama. pergi Bernama Radio. Bernama Radio, sorry. Ni kan aku pukul dekat. Bernama Radio. Korang pergi Bernama Radio. Okey, gua masuk dalam ni sini abang ni set. Bernama Radio. Bernama. Itu Baik. flag apa? Itu Nak flag tanya kepala kejap. OCK. Okey, macam mana sebutan nama you yang betul? Perkenalkan. Abe, Abimbola. Tapi ada middle name yang I tak sure kalau ada orang yang boleh panggil tu Adik Boyega. Itu nama penuh. Adik Boyega Abimbola. Adik Boye ke? Itu masalah, saya tahulah. Bukan ramai orang boleh panggil nama tu. Jadi So sebab tu saya selalu bagi yang pendek tu. Abe. Abimbola. Abe. Ya, itu macam okey lah. Ya. Jadi sebut ramai-ramai. Mari 3, 2, 1. Abimbola. Dia pun dah macam Mani kata tadi dah 12 tahun di sini. Ya. Terlibat dalam pembuatan filem sebagainya. Jadi hari ni saya nak tanya soalan pertama lah yang Masya paling Allah. susah. Paling susah. Okey. Get ready. Ceritakan perjalanan anda dari negara asal anda ke Malaysia. Kenapa memilih Malaysia? Macam ni, dari Nigeria ke Malaysia bukan perjalanan yang senang. Tapi siapa-siapa yang ada cita-cita, yang ada impian, if you have a dream, kita kena jaga. Sebelum saya datang Malaysia, saya sudah dengar ramai orang kata, oh Malaysia memang country ni, negara ini negara yang baik ya. Tapi baik untuk apa? Kita boleh dapat duit cepat-cepat. Itu macam perspektif orang Nigeria. So saya ada kawan yang duduk sini tahun tu. Kawan saya duduk sini, dia bagi tahu saya, Abe, dia tak panggil saya Abe. Dia orang selalu panggil saya Krakidon. Sebab masa tu saya sudah jadi famous. Saya sudah jadi famous dekat negara Krakidon tu nama kampung. Krakidon tu nama kampung. Nama dalam filem lah. Sebab saya sudah buat 150 lebih filem Di sana. So dia orang ni kata, Abe, kenapa you duduk dekat Nigeria? Hari-hari you minta duit. You minta duit dari saya. You sudah famous. Mari sini, kalau you buat satu filem di Malaysia, sudah jadi orang kaya. I dengar macam tu terus, Abe. Sebab secara asasnya ramai di Nigeria tu adalah businessman. Itu dia punya culture. Yeah. Jadi memang businessman dia tak macam Hani Tak, bukan macam Shu. Tak, Hani bukan business woman.
Business woman. Masya Allah. Betul kan macam tu? Ani, ini for you. Betul saya cakap lah kan, dia bukan businessman. You pun sudah kata sebelum ini, you kata kalau ada orang salahkan apa-apa, boleh betulkan. Ya, boleh betulkan. So dia sudah buat lah. Oh, dia betulkan saya. Ya, betulkan awal lah. Kali pertama kita dah 5 season, 5 musim. Ini episod pertama. Musim kelima. You know, our first episode for our 5th season. Ini kali pertama dia dapat peluang ni. Dan dia punya gembira Okay. Masa tapi pandainya. Daripada Nigeria, awak naik flight. Janda ke Palau. Awak naik flight. Sorry. Okay, awak naik flight daripada Nigeria. Terus ke mana? Cerita sampai landing tu dulu. Landing dekat Ethiopia. Lepas tu ada transit ke sana. Mungkin 7 jam atau 8 jam. So lepas tu KLIA lah. Masa tu awak tak boleh berbahasa Malaysia langsung kan? Of course tak boleh lah. I tak habiskan cerita saya. Sebab masa tu dia bagi tahu saya, datang Malaysia you sudah jadi orang famous kat sana. Kalau you buat satu filem dekat Malaysia, you sudah jadi orang kaya lah. So saya immediately macam saya mau buat lah. Immediately I jual kereta ke jual apa saya mau jual. So tapi bila I sampai airport, I panggil orang ni, dia tak pada nak jawab phone lagi. Dia tak jawab phone dah? Dia tak jawab phone lagi. Dia tak jawab phone lagi. So scam lah. Ya, macam I kena scam lah. Orang kampung scam sendiri. Orang scam sendiri. So pagi I tak kenal siapa-siapa di Malaysia. So I get to the airport, then immigration like, you mau jumpa siapa, apa you mau buat sini. Tapi nasib baik saya sudah baca online, just ambil turis lah. So I berkata saya mau just 7 days only, saya balik kampung saya. So immigration bagi 14 hari. So I masuk dalam Malaysia, I tak kenal siapa-siapa. Tapi saya ada ramai fans yang kenal saya lah, ramai Nigerians lah. So 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari I duduk dalam hotel saja. Semua duit yang saya bawa ke Malaysia I sudah habis. Sebelum duit tu habis, I post on Instagram, Abi Bola is in Malaysia. So ramai kawan-kawan dan panggil, you are in Malaysia, why you never tell us? You are in Malaysia, kenapa you tak bagi tahu kita? So from there I minggu dengan orang lain. Story lain kita sambung nanti. Ada banyak. Ada lagi. Lepas tu Abi, perkataan pertama yang awak belajar dalam bahasa Malaysia. Susah ke belajar bahasa Malaysia ni? Saya nak tahu. Mengayau. Mengayau? Tak, bahasa Mengayau. I tak nak kata betul lah. Jangan. Tak apa. Itu dialek Perak. Perkataan yang tak okey. Bukan perkataan tak okey, tetapi dalam dialek. Dalam dialek Mengayau. Bukan tu. No. Abang sudah faham. Saya sudah faham. Okay, roti canai. Agi kalau dah roti canai. So, saya nak tahu. Sebab ini live. Okay, macam mana awak belajar bahasa Malaysia? Bukan selambar je. Saya belajar bahasa Melayu mungkin 3 tahun lepas je. Dan saya duduk di Malaysia 11 tahun. So saya belajar bahasa Melayu sebab lepas 1 tahun saya sampai Malaysia, I tak pernah buat filem lagi. You tahu tak? Saya datang Malaysia sebab saya mau buat filem. Betul. Tapi filem tu tak jadi. I sudah bagi so many uji bakat. Pagi sini, pagi sana. Bro, you have a very good body. Your badan you sado, you can fight. Tapi you tak boleh faham macam mana kita mau cakap dengan awak. Sekejap. Saya just nak interject sini lah. Okay, Masya Allah. Kalau saya dengan Abe, Mic jauh. kalau saya dengan Abe audition, yang mana yang akan menang? Kiri ke kanan? Okay, kawan-kawan saya no, abang wait lah. Ada ramai sini. Okay, kalau abang sado uji bakat dengan saya dan abang, siapa akan menang? Saya ke yang sini? Saya rasa saya. Kan? Ramai kata sini lah. Itu yang menarik. Tapi awak legend lah. Kita perbualan kita pada petang ni ialah bagaimana seorang yang tak pernah ke Malaysia kan, belajar bahasa Malaysia tu sebab menyesuaikan diri. Juga kita nak tahu kepayahan sebab ramai orang cakap bahasa Malaysia ni indah, bahasa Malaysia tu boleh digunakan di peringkat global ataupun peringkat ni, tapi daripada mulut orang sendiri ni kan, kita tak tahu orang yang melalui tu apa bahan yang tak cukup.
yang boleh kita bantu memperkasakan lagi bahasa Malaysia bagi orang yang tak tahu bahasa Malaysia lah. Kan macam saya dulu belajar tulis kan English, saya sebut bahasa Malaysia. So that saya tahu macam mana nak eja bahasa English. Perkataan kan. Tapi macam mana saya belajar bahasa ini? Bini saya pun tak pernah ajak saya. Yeah. Tak pernah ajar Tak pernah. Sebab dia ingat kalau I pandai cakap bahasa Melayu, saya akan tipu-tipu dengan perempuan lain. Ingat lah. Okay. Pandai dia. Yeah, pandai dia. So saya belajar bahasa Melayu dari kawan saya, tapi dia sudah meninggal sekarang. Nama dia so rest in peace, Kishan. Dia bagi tahu saya, you sudah pergi so many uji bakat. Tapi kenapa dia orang tak pilih awak? Sebab awak tak pandai cakap bahasa. Kalau tak ada watak pun, kalau you boleh cakap bahasa Melayu sikit, mesti ada watak untuk awak. So from there, I belajar sikit-sikit lah. Dan I sudah belajar apa ini? Silat. Saya buat silat, pencak silat. Pencak silat? Belajar? I belajar pencak silat. Sifu saya, Sifu Khairi, kat Kelang. So from there, Sifu Khairi. So dia selalu, I tak boleh cakap bahasa English betul-betul. So kalau you mau belajar silat, you kena listen betul-betul, you kena dengar, fokus. So from there, apa-apa dia cakap, I tulis. Apa-apa dia cakap, I tulis. I simpan bila sampai rumah. Kita sama. Apa dia cakap, awak tulis. Yes. Tapi awak tulis dalam ejaan yang awak faham lah. Yang kan? Yang I boleh faham lah. Kaki, kalau saya eja CARKEY, kaki. Tapi proses awak macam mana? you know ada Google search lah. Google search sudah tolong. Kalau dia kata apa-apa, yang dia kata tu saya akan tulis dalam Google search lah. Google search I think buka macam ni. Kalau you tulis what do you mean by kaki? Kalau you tulis kaki, Google search akan bagi awak apa masuk kaki tu. So I boleh baca, ini masuk. Baik. Saya teringat Pandika boleh lapor kan, dia lukis Kan kan. lukis. Kita nak gambar. Kita nak jangan satu ramai orang ni tak tahu, kadang-kadang ramai antara kita adalah polyglot. Polyglot ni boleh cakap berbagai bahasa. Macam Hani, dia boleh cakap bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa haiwan, flora dan fauna memang dia lah. Hari-hari bercakap dengan pokok dia. Shu, dia hanya boleh cakap satu bahasa je. Bahasakan orang. Itu je kan. Betul. Shu betul. Saya, tapi ada orang Malaysia yang boleh cakap yang I tak boleh faham. Kalau dia orang cakap, I bagi tahu, please slow down. I selalu bagi. Kenapa? Cakap. Sebab macam too raw. Macam mana saya mau kata ini? Laju, kalau orang laju, bukan laju. Macam Negeri Sembilan ke Melaka ke? Negeri Sembilan tu. Apa bondok? Apa bondok ni? Kalau KL saya boleh dalam tu alamak. Boh, set kita boh, jangan pecah boh. Macam tu alamak. Pelan-pelan lah. Kita berehat sekejap. Kita akan sama perbualan ni bagi anda yang di Lembah Kelang, Johor Bahru, kemudian kita juga di Kuching, Kota Kinabalu. Teruskan bersama kami dalam POV, perspektif bukan persepsi. Orang bagus. How you guys doing? Orang baik. Ria kan? Baik. Tu dia. Orang Ria. Bagus. Okey semua? Wow. Semua okey Alhamdulillah. Orang bagus. Jangan lupa juga follow Bernama Radio. Belakang satu kita tengah live di Bernama Radio TikTok juga kan. Orang bagus. Oi, tu Adam Bola dia kata Assalamualaikum ketua. Orang bagus macam ada Orang bagus. Orang hati baik-baik. Tanya macam mana dia sabar ketika live dan dihina. Orang J jangan masuk. Ada soalan ni. Ada soalan apa tu? Kedai Hot Wheels dia kata tanya macam mana dia sabar ketika live dan dihina. Okey, kita sambung sekarang. Ya, masuk baris semula. Masih lagi bersama saya Hani dan juga dan tetamu kita Abek Bola. AKA Abang Sado. Baik, kita ada pertanyaan di sini. Okey. Daripada kedai Hot Wheels RM18. Tanya macam mana dia sabar ketika live dan dihina. Saya amat pasti minta maaf yang pertama. Di Malaysia dan lain-lain negara ni kadang-kadang kita jadi mangsa scam. Yes, masya-Allah. Dan setiap kali jadi mangsa scam dia dikaitkan dengan Nigerian scammer. Okay, tahu kan? I faham. Jadi ketika awak live kadang-kadang ada yang dia melihat bahawa kalau seorang jahat semua jahat. Macam ni. Macam mana awak rasa macam tu? Macam ni. Dalam dunia ni Allah sudah cipta yang bagus.
dia cipta yang terbagus. Dan tak ada orang yang boleh pertikaikan ciptaan Allah. Yang jahat tu mesti ada. Kalau ada orang yang jahat masuk dalam live saya selalu buat apa? I tak boleh bagi apa ini, pertikaikan. Most of those people asking silly questions or awak ni kerja apa? Kalau orang masuk live saya dan dia kata kerja apa? Abang kerja apa? I know dia datang dari orang Nigeria, tak ada kerja dekat Malaysia. Itu macam mentality orang. So kalau saya ada mood yang saya mau jawab, I say I kerja kepala OTAK engkau. So I try to censor my words. So tapi I tak salahkan diorang sebab negara saya ada perspektif already. Berapa orang Nigeria duduk Malaysia? Yes, stigma. Berapa orang Nigeria duduk kat Malaysia tapi tak ada. Baik. Jadi apa awak buat untuk menebus perspektif yang salah tu? Bagaimana positifnya awak gunakan positivity untuk menebus, memperbetulkan pandangan orang yang persepsi silap, persepsi orang. Apa yang awak buat? Awak betulkan. So, cara awak macam mana? Kalau yang ada wrong perspektif dengan orang Nigeria atau mau jahat dengan saya just biarkan lah. I just biarkan lah. Because you tak boleh buat apa-apa. Ini bukan something you boleh change tiba-tiba. Saya ada permintaan lagi satu. Belanja sikit lagu No Woman No Cry. No Woman No Cry. Jangan. Itu sambungan kedua. Tapi yang penting saya nak tanya satu ni Okay. Kalau kita tahu bahasa asing, macam contoh Abe bahasa Melayu Masya Allah. So kadang-kadang orang tak tahu orang lain mempunyai kebolehan berbahasa, memahami dan bertutur Jadi pernah tak jadi kejadian yang mana orang kutuk-kutuk macam tu dan awak pusing, awak kata saya faham apa awak cakap. Awak pernah tak dengar orang cakap tahulah orang Malaysia kan? Orang Malaysia kan? Orang dia lah, kampung dia, kampung kampung sama kan, bila dia cakap dia mesti siapa dia ni, dia menggunakan, dia tak tahu awak faham. Ya, dia tahu saya faham. Saya just senyum sajalah. Senyum. Awak tak balas balik. Senyum saja sebab dia tak cakap benda yang tak bagus. Kalau dia cakap benda yang tak bagus, then saya akan jawab, kenapa you buat macam ni? Wow. So kalau saya, kenapa you buat macam ni? You ingat saya tak faham bahasa Melayu? Wow. Oh, sorry. Sudah jadi. Dah jadi So abang, sorry. Macam mana muka dia masa dia cakap Of mula-mula course tu? lah, macam Tak mula-mula dia pandang macam dia what is regret lah, regret. Menyesal. Macam Menyesal. kenapa saya buat macam ni? Menyesal Menyesal is regret, right? menyesal. Masya Allah. Ya. Menyesal. Sasal L. Menyesal. Menyesal. Masya Allah. Okay. So macam tu lah. Sebab berapa kali saya sudah masuk dalam elevator, kenapa dia busuk macam ni? Apa sebab busuk? Walau tak ada apa? yang tak suka macam tu. Yang tak suka bayang. Yang pun dia tak suka, dia akan salah apa you tak Saja saja salah. salah. Ya. Saja salah. Macam dia lah. Sure, orang bagus lah. Apa pun saya salahkan kan. Sebab when they say you the negro, kenapa you panggil orang lain negro? So dan semua enggak orang negro. No, mungkin pasal kita dibesarkan dengan pendedahan yang berbeza setiap negara. Jadi warna hitam pun disebut perkataan yang sama. Itu asalnya. Tetapi orang kaitkan dengan kalau orang kulit hitam namanya begini. Itu label yang tak bagus. Itu label yang tak bagus. Yeah. Kalau orang masuk live saya tulis negro, terus saya selalu block. Masuk live orang lain, negro ke, white ke, Allah cipta semua. Darah sama, darah semua sama, right? Merah. Darah semua merah. Macam mana? Merah, right? So tak ada orang yang bleed warna lain. So Ya. so itu satu yang baik. So jadi orang baik. Kamal lain di warna biru. Saya darah warna biru. Oh, Masya Allah. Mungkin saya akan tap sikit lah. Ada Macam warna itu, biru. Macam Hani, darah dia Kamal apa? Darah biru apa? ada Darah biru apa? Okey, Blue korang blood. bagi tahu korang. Okey, Blue blood. darah abang ni biru. biru. Hani Darah biru. Darah abang saya merah. Hani Darah Ya, Hani darah putih. Darah putih. Oh, darah putih. Darah putih. Bukan Masuri. Bukan Masuri, leukemia. Okay. Jadi masih bersama kami. Hari ini kita membincangkan bagaimana seseorang dari negara lain mempelajari, menguasai bahasa Malaysia dan dia memerlukan ketekunan selama 3 tahun ya. Saya 11 tahun. Tak, awak Saya belajar bahasa saja 3 tahun, mungkin 3 tahun lah. Dan Tapi dia- sekarang ni penguasaan tu macam mana? Bagus lah. Bahasa Alhamdulillah. Bukan saya faham semua. Macam saya cakap tadi. Kalau tadi tu kan? macam menyesetkan tu, Ya. there are some words that I tak boleh faham. Ya. Sikit-sikit tapi masya-Allah it's like I faham semua. Sekarang kita nak uji pemahaman anda. Okay. Kuis yang pertama. Kuis yang pertama Kuis yang Apakah maksud apabila seorang mengatakan, petak lah muka dia. Apakah maksud petak? Petak is like break, right?
Brick. Ya, black brick like Pecah. bukan genas. Ganas. Bukan. Tok. Tik. Tok. Kita masih ada lagi 10 saat untuk menjawab soalan tu. Petak Tak, okey, tak boleh jawab. Saya boleh tolong masuk. Jawab. Saya boleh tolong bantu. Petak, kan? Apa answer? Betul. Bukan. Kan bila kita kena sound, Okey. kan? Solid, yes lah, solid. Yeah. Bila kena Ada sound orang dia kan, like, Petak lah. petak muka. petak. Muka petak je. Apa maksud dia Muka petak. square. Square dia sudah. Yelah, petak square apa dia maksud dia dalam ini. Orang Malaysia selalu cakap petak muka. Tapi kalau kata petak apa maksud square? Ya, ada ramai orang kata square. Square is petak, yes, tapi lah. perkataan kita lah kan. Perkataan. Macam okey, soalan kedua. Soalan kedua. Okey, eh. maksudnya saya menang tu atau Tak. Tak. Saya bagi awak mengecapi kekalahan. Jangan risau. Okey. Soalan kedua, berkicap kena. Berkicap. Bagi jawab kenapa ni wayan susah. Ni tak susah, ni senang. Berkicap Bagi jawab. Kicap. Okey, berapa Kicap. sekon? Berapa sekon? Kicap. 10 second. 10 sekon. Malu. Salah. Belum. Okey. Berdarah. Dia Berdarah. salah. Baik. Kita uji Hidup berdarah. Ya. Itu hidup berdarah, nosebleed. Berkicap ni kalau saya marah kat orang tu, lepas tu saya pergi tumbuk muka dia kan. Budak tu ramai-ramai Royal Rumble kat dia. Ini namanya berkicap. Dia kena teruk lah. Okey, macam ada darah atau Darah. berdarah. Bengkak-bengkak lah. Macam ni kita cakap berkicap lah. Kalau Tok You, kalau untuk saya bukan untuk you. Ni perkataan khusus. Tok You. Bukan Tok You. Di Malaysia ni kita cakap ni bab main Tok You, Tok You. Tok You. Tanyalah. Tanya. Kicap, is kicap. Ya, kicap. Kicap. Ini betul. Ini betul. Ini betul. Okey. Kicap. Ini kicap. Ini betul. Itu betul lah. Okey, jap. Saya ada soalan tadi kan. Okey. Kita pergi audition, Okey. tapi sebabkan macam orang advice kata macam kena pandai bahasa Melayu. Ya. Baru dapat watak tu. Jadi first watak dapat apa? Berlakon. First watak yang saya dapat itu bodyguard saja. Tak ada Watak dialog. yang tak boleh Tak ada cakap dialog. apa-apa. Tak ada dialog. Abang start macam ni. Tak ada dialog. Dia orang ingat saya badan besar, so kalau dia orang mau bagi saya dialog tak boleh cakap apa-apa. Tapi yang watak lain saya dapat bahasa Inggeris. Okey. Sebab saya tak putus asa lah. I keep on going for audition. Sampai saya buat satu filem, Warm Blood. Lepas filem tu, syukur Alhamdulillah. Ramai panggil saya dan saya belajar lagi. Juga untuk makluman anda yang sedang menonton atau mendengar, Janda ketuk, janda. Abid juga telah menghasilkan filem bukan hantu besha-besha. Biasa-biasa. Antara pelakonnya Alhamdulillah. Kita ada Saiful Ape, ada Kay Graman, ada Adam Shah, ada Anita Pamatasari, ada Z Zaidi, ada Dato' Zul Osman, ada ramai legends dalam filem tu. Yang satu lagi pelakon tu dia Pan Asia. Yang ini you patut ambil lah kalau ada buat akan Saya datang. dah tahu dah siapa dah tahu. Pan Asia. Nama dia Kamal macam tu. Kamal. Betul lah. Filem lain. InsyaAllah. Kita gembira hari ini sebab Alhamdulillah. ramai orang yang cakap bahasa kita itu ada di peringkat dipelajari misalnya oleh kaum lain atau bangsa lain dan sebagainya, tapi negara lain adalah satu yang besar. Dan hari ini kita bawakan testimoni sekurang-kurangnya bagi anda yang sedang mendengar atau menonton ini, tengok sendiri Abe bagaimana dalam 3 tahun dia telah mempelajari bahasa Malaysia dan sekarang ni bolehlah kan daripada Boleh sikit-sikit. 8, nasib baik cakap sikit kalau sakit-sakit boleh 8.5 nak pergi, tapi hari-hari kena latihan ni cakap bahasa Melayu ni. Kalau Hari-hari. you menulis macam mana? You menulis bahasa Melayu boleh? Yes, of course boleh. Okey. Boleh tulis, boleh Ambil baca, boleh buat apa. Nak ujian Suruh dia ke? baca. Yang saya tak boleh faham, saya pergi chat GPT lah. Ya. Yang I tak faham, macam the list yang Aisyah sent yesterday, ada some bahasa yang saya tak faham. Tak faham. Saya just panggil janda lah, janda. Janda boleh bagi tahu saya kalau chat GPT sibuk. Ya. Okey, ini ada juga minta dia tanya apa tu apa jadi dengan Korang upah. boleh Dia tanya dia boleh upah. tanya juga. Tanya juga. Ya. Dengar gambar, dah dengar. Suara saya tak dengar. Ya, sebab jauh daripada mic.
Okay, so kita dengar sekarang. Ya, sekarang ya. Baik, Saya juga. Cikgu Jomel, terima kasih ya. Kemudian kita ada juga kedai Hot Wheels dalam ni. Today we with a personality over here. We're talking about how one taught themselves a foreign language and what is the perks of knowing a foreign language. In this case bahasa Malaysia. Kan? So apa kelebihan bila awak dah belajar bahasa Malaysia? Susah sikit lah, tapi kalau Femina ni boleh buat apa-apa lah. Ini macam cita-cita tak boleh jadi. Cita-cita tak boleh jadi kalau kita tak work towards it. Berusaha. Masya-Allah macam tu. So Jadi, okay. ini macam saya mau, then Bagi orang lain yang nak mempelajari bahasa Malaysia, kita ada kamera kat situ. Minta tolong awak cakap. Pandang kamera sana dan cakap. okay, bagi tahu siapa? Kepada yang okay. sekarang ni, orang yang nak belajar bahasa Melayu, right? Okay. Trust me, kalau you mau belajar bahasa Melayu, bukan selambat je. Tapi kalau Femina, you boleh buat apa-apa. Start from, saya nak makan macam I want to eat. So kalau itu tak cukup, cari janda lah. Janda akan ajak awak. Macam tu betul lagi. Yalah, kalau cari orang yang berpasangan kan susah. Kan? Itu betul lah tu. Daripada bayar tutor kan. Baik. Okey. Kita nak tahu juga tadi bila sebut macam mengarah filem dan sebagainya. Apa beza mungkin mengarah filem di Nigeria dan juga di Malaysia? Itu macam soalan yang penting lah. Filem industri dekat Nigeria dan Malaysia lain. Sebab di Nigeria ada 228 juta orang. 128, Malaysia baru 36. 36. Yeah. So kalau di Nigeria kita buat setahun kita buat 5,000 filem. Dan Malaysia berapa filem buat? So maksudnya filem industri di Nigeria, kalau mau jadi orang kaya atau kalau mau jadi famous, cepat-cepat lagi dari Malaysia. Maknanya banyak lagi lah. Sebab banyak lagi. Tapi itu untuk laki. Itu untuk perempuan ada. Perempuan I take it back. Sebab laki is like you kerja hari-hari. Tak ada orang mau bantu lah. Macam you laki lah. Tapi perempuan, kalau buat filem satu, filem tu jadi, itu saja. Cukup sepanjang Cukup sudah. Kebetulan Abe ada sini nak minta perbetulkan. Kadang-kadang orang contoh. Ada orang sebut Chile padahal Chile. Okey. Peru padahal Peru. Jadi Lagos, ada orang sebut Lagos. Mana satu yang betul? Bukan Lagos, it is Lagos. Okey. Ramai orang selalu kata Lagos, bukan Lagos. You baca macam you nampak. Bukan macam tu. Bukan. Macam bahasa Melayu jugalah ada som CALO, calon. Tapi kali pertama saya pergi calon. Because I tak tahu, I tak pernah dengar orang panggil calon. Calon. So macam tu lah. So I think sini sana sama lah. Sama. Wah, ini sudah bagus kan. Hari ada soalan untuk tetamu. Cerita pasal sama tu kan. Nak tanya pendapat lah. Bagaimana Abby sendiri melihat persamaan antara budaya masyarakat di sana juga ni. Yang macam sama lah lebih kurang kita. Macam tu. You talking about culture? Yes, ada what is it called? Azab. What is culture dalam bahasa Melayu? Budaya. Yeah. Dekat Nigeria ramai Islam, ramai Kristian. Tapi kalau contohnya saya Islam, ramai orang selalu kata, abang Sarah, you bukan Islam, kenapa pakai tatu? Di negara saya ramai Islam pakai tatu. Itu yang lazim lah di sana. Macam kita percaya Allah duduk dalam hati awak. Kalau ustaz atau imam tak boleh pakai tatu. So kalau di Malaysia ramai orang jaga badan. Macam awak pakai baju macam ni, si kakak pakai tudung, pakai baju betul. Di Nigeria, astaghfirullahalazim. You jalan sini, astaghfirullahalazim. Jalan sana, astaghfirullahalazim. Aslam cakap. So kita jaga di sana, we don't really care. You Muslim ke boleh pakai tatu. Sejak last year, sampai last year, I pakai suban. I baru stop to pakai suban. Sebab ramai fan saya, abang Sado, you kata you are Islam, kenapa pakai suban? Ini pun ramai orang cakap, kenapa pakai emas? Di negara saya berapa orang kisah. So saya muat.
So ia membawa kepada macam mudah dia untuk ia berubah ke ataupun macam mana? Macam you duduk sini, bila orang tegur dan you boleh buka sebuah Kena adapt lah. Menghormati. Menghormati, Masya Allah. Menghormati lah. Okey, baik. Emma sini pun saya selalu pakai sebab not selalu pakai. I pakai once in a while kalau ada interview macam ni. Kalau tak ada interview, I sudah berhenti pakai. Sebagai aksesori saja. Ya, ini macam aksesori saja. Korang mau tahu tak? I pakai baju lain. Baru tukar baju. Baru pakai baju tak. Tadi baju sebelah malam ni yang dia pakai. Berembus lagi malam. Tapi baju ini baju yang saya buat lagu baru. Abang nak tambah satu lagi. So sejak bila saya buat lagu tu, I tak boleh masuk lagi. Cuba nyanyi sikit lagu tu. Cuba nyanyi. Cuba sikit. Tak ada sensor kan? Tak ada sensor. Okay. Sayang, dengar dulu. Jaga marak dulu. Ini abang mau bagi tahu awal sikit je. Sayangku, kau memang nombor satu, tapi hati abang ni macam roti canai dua. Abang termenung sambil minum teh tarik, tiba-tiba terfikir kalau ada dua pes juga. Abang nak tambah satu lagi. Bukan nak curang, cuma nak cuba resipi. Dua pinggan, dua gaya, dua senyuman. Tapi tolong jaga balik senduk depan jiran. Kau masak kari, dia masak tom yum. Pergi dulu. Buat sendiri lagu tu? Of course lah. Jadi Saya sudah buat berapa lagu. Untuk Abe nombor telefon yang akan anda patut hubungi nanti 15999. Ini hotline Malaysia untuk domestic violence lah. Untuk mana tahu kena baling dengan dulang, baling dengan pinggan. Okey. Hotline. Korang tulis sini. 2 minit setengah. 15999. Masya Allah. Wah, lagi saya suka tadi yang roti canai. Apa? Dia masak kari. One masak kari, one masak tom yum. Tapi kalau dua-dua join nanti, abang pensel lah. Bila marah kau cakap macam drama di TV, abang baru tarik nafas, kau dah baling TV. Okey, begitu seronoknya kami di konti hari ini dengan tetamu kita. Dan dengan tetamu kita, alhamdulillah seronok berbual. Dan jangan segan bagi yang lain yang sedang mengikuti, jangan segan untuk belajar, jangan segan untuk bertanya. Contohnya Abe sendiri dah boleh menyanyi pun dah tahu dah kena baling dulang macam mana. Tapi kalau untuk pasangan dia tadi tu contoh saja. Bukan niat betul kan. Tapi dia kenyang-kenyang mata kat saya lah untuk mengetahuan ni. Siapa kata bukan niat. Okey, baik. Saya kahwin lagi lah. Sunnah lah abang. Saya tak masuk campur hal ni. Itu apa? Ni kalau Walid pun surrender ni. Walid Nadia. Nak tanya sekejap. Satu pesanan kepada rakyat Malaysia, barangkali yang ada yang boleh menerima kejadian berlaku di mereka tetapi ada juga yang berpandangan negatif. Jadi nasihat anda kepada orang yang tak tahu atau tak kenal sebenar Nigeria tu apa, tapi dia label semua Nigerian ni scammer kan. Kalau scam je mesti atau dia panggil lah. Saya minta maaf ni saya kena tanya on air kadang-kadang kita cakap orang putih tu Mat Saleh. Kalau daripada Nigeria, African semua ni kita panggil awang hitam. Awak adakah dia menyinggung perasaan? Tapi I rasa macam itu tak baik lah. Kalau tak ada apa-apa you mau panggil, just panggil bro. Just cakap bro. Tak boleh. Takut dia orang dengar salah. Sebab sini atau you say abang. Abang boleh. Abang boleh. Just panggil abang lah. Kalau yang manja sikit. Kalau dah lama kat Malaysia kan. Kalau manja sikit dia panggil bukan. Abang. Abang itu manjat sikit. Manja. Okey, dah dapat Janda baru panggil pasal abang. Okey. Baiklah. Jadi itu saja untuk hari ini bahasa jiwa bangsa, dan teruskan pembelajaran kita bersama, sama ada menerusi perbedaran kata tambahan ataupun sama-sama belajar dan mengajar bahasa kita kepada orang asing Tetapi saya tengok hari ini kalau Abim Bola ni dia dah bukan macam orang asing lah. Kan kalau dah boleh cakap roti canai itu kira
Bagus lah, Roti canai. Terima kasih kepada peminat-peminat Abi bola yang beribu ikut tadi, dan juga kepada anda semua yang di sana. Dari semasa kita akan bawakan perkara-perkara yang membangkitkan keinginan kita melihat semula menjadi rakyat yang lebih baik. Itulah perspektif kita. Jangan pandang zerong, okey? Dan Jangan pandang zero. Itu macam baru. Jangan pandang zero. Ya betul. Jangan pandang rendah. Kita ambil semangat daripada Abi tadi Betul. Dan datang tak tahu apa-apa tapi macam ada orang tolong. Ada orang tolong. okey, baik. Okey. Okey, Kamal Effendi Hashim signing off. Saya Hani Hamid Dan saya Syuhada Armawan. dan Abang Sada. POV. Okey. Orang bagus-bagus. Bukan persepsi. Alright, thank you. Kita sudah habis, right? Kita dah habis. Masya Allah, orang bagus. Okey, alhamdulillah kita baru habis temu juga dekat apa ni? Orang bagus dekat bersama Barnama Radio. Barnama Radio, korang boleh nampak tu. Yes, orang bagus. Dalam mimpi awal lah. Abang Kamal. Abang Kamal. Saya penganalisis. Pernah nampak orang tua tapi cantik ah. Penganalisis jenayah Kamal Effendi Hashim, Tuan Hafsyam dalam Syarif, ya. Ada orang cakap macam Ariel Noah, tapi ya itulah. Boleh ambil gambar gitu. Masya Allah. Okey, waktu ambil gambar. Abang, you yang panggil abang suruh abang tu, abang suruh sayang you. So itu baru abang, that is shoe. Tapi shoe tu nama awak betul. Syuhada. Syuhada. Tapi short shoe. Bukan shoe, okey, yang selalu shoe. Dan that is Hani. Masya Allah. Abang tu, apa nama? Aslam. Macam Yusof Aslam. Cantik je. Dalam mimpi awak jugalah. Naughty boys. Okey, kita ambil gambar kat mana tu? sini boleh tak? Okey, sana boleh. Saya tahu tak? New janda kepala OCK engkau. Naughty people. Diorang ni suka nakal. Okey, later ya ni sini dulu. Boleh. Understand. Mana ni? Okey, no, tak apa. Kan lah? Okay, alright. Kau marah. Okay, 1, 2, 3. Freestyle tu. Okay, 1, 1, 2, 3. Alright. Macam mana kena bagi saya satu. Saya mau ambil satu dengan abang shoot. Tu kena iPhone lah. Ini iPhone, right? Boleh airdrop for me later, okay? So let me check. I want to say full stand lah. Saya dengan abang. Mana dalam konti? Sebab konti ni. Duduk lah lagi bagus macam kita tengah bercakap tadi. Ya, tapi duduk. Tapi nak tengok kaki. Kaki kena tengok. Okay. But face macam ni. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ini very okay. Kita stand. Abang, kita stand. Stand tu memang important lagi. Penting. Just macam ni. Macam ni boleh. No, wait. Later this one. Korang jangan marah. You marah pun. Okay, 1, 2, 3. Masya Allah. Cantik lagi macam ni, Mas. Orang bagus. So boleh. Bagus. Right. Tak kenapa dia janda je hari ni dia seorang kan? Tak faham lah. Ramai yang nakal-nakal lah selalu cari janda. Korang bawa sabuk lah. Abang suruh cari 3 lagi. Saya akan bagi tahu korang. Bawa sabuk. Okay, Shu, Ani, jumpa lagi. Okay, Abang Kamal, I just take, you give me your number. So we need to, just airdrop for me lah. Abim bola. I'm Kramalis. Oh. Dia boleh Google Wikimi. Oh, Masya Allah. Kramalis. Saya mau commit crime jugalah. Masya Allah. Suara ni. Yeah, kaki dog. Yes. You mix dengan Japanese. Sumimasen, Nihongo ga出てきますか? Okay. Yeah, Siam Naka. So nama dia Aslam. Macam Yusof Aslam. Nama awak? Yuri. Mr. Yuri. Dan abang. Nama saya Duri dalam hati. Ton. Oh, Tong. Duri. Siapa faham yang tu? Kalau yang kari tu Tanduri. Ini ini tapi duri. kalau kita letak AN di belakang duri tu jadi apa? Janda. No lah, Kan, jadi salah durian je. lah. Durian. Saya ingat janda.
Alright guys, Abang Saudara tutup kamera sekarang. Thank you so much guys yang selalu support Abang Saudara. Appreciate you guys. Kita baru habis temu juga dekat Bernama Radio. So insyaAllah kalau ada update bagi tahu korang yang selalu support Abang Saudara. Terima kasih. Nakal, yes lah, nakal lah, okay. Alright guys, I love you guys. I see you guys soon again insyaAllah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa